Hari ni last day kami nak balik. Sedih lah. Ini pergi Tongko Libong Island ha. Nama dia Hak Yau Beach. Hak Yau Pier. Pergi Libong Island. Pier ni bukan untuk pergi Libong saja, banyak island boleh pergi. 5-6 island. Tapi saya lupa island mana. Ranger Station Yongling Beach, Hak Yau Mai National Park. Kami tak masuk pun sebab kena bayar entrance kan. So just tunjuk-tunjuk macam tu lah, ni beach dia. Banyak. Berhenti perjalanan nak balik, kami berhenti beli petai. Tengok berapa duit dapat. Itu masa sepi, nampak dah lagi banyak petai penuh. Itulah. Dan nak berhenti. Kita orang berhenti nak pergi beli goreng pisang. Goreng pisang, kami dah sampai di Hanyai nak pergi makan nasi. Kedai ni dia berkata sedap. Fried chicken rice. So, nampak ni, kedai ni dia pun beratok banyak. Nanti kami letak location dekat description. Nampak ni, dia jual fried chicken dia. Dahsyat ni. Nampak sedap. Muslim friendly. Kedai Muslim ni. Okay, ni di kawasan Hanyai dia tahu, dekat-dekat dengan area Lee Garden. So sampai sini saja untuk hari yang terakhir. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe my channel untuk melihat lebih banyak video. Bye. Dah.